yang diorang heran dan diorang suka, nak buatkan X suka kat kita ni. Gen Z, macam mana Gen Z nak suka, nak buat X suka kita? Cara bukan tunjuk follower kita dekat IG, dia pun tak heran. Kita punya follow IG kan ada ingat tak follow IG berapa? Follow IG kita kan ada 14 je. 10 fake account, seorang kawan, seorang jiran, kan? Okey, tuan-tuan, ni dia tak heran kita punya follower, kau punya juta-juta influencer, dia tak heran pun. X mengangkat apa? Dia punya mindset, tak pandai tak apa, tapi jangan kurang adab. Sebab tu tuan-tuan, cikgu-cikgu yang dah pencen sekarang ni, yang Gen X ni, yang diorang paling ingat siapa? Yang diorang paling ingat adalah mungkin anak-anak murid dia yang kelas belakang, tapi jumpa kat pasar malam, dia bagi salam kat cikgu. Assalamualaikum cikgu, saya kerja masak abang balik cikgu beli RM1, cikgu bayar kat saya RM10. Saya kan tak masuk kelas cikgu, masa meeting dulu, so pun tak faham nak kira-kira ni kan. Contoh cikgu dia hormat, salam tangan cikgu, Allah cikgu, saya meniaga lah cikgu siapa-siapa lah, doa-doa. Berbanding dengan anak-anak murid dia yang pelajar tinggi, pandai, PhD, belajar kat luar negara, datang jumpa cikgu pun tak nak. X nak menang dan tawan hati dia tuan-tuan, kena ada adab dengan dia.